Kalau ibu rindu, ibu mesti akan pakai jaket ni lah. Ibu sekarang tengah rindu. Jadi kalau ibu dah pakai jaket ni, ibu selalu pakai dan ibu selalu bawa tidur. Kak, adik, ni jaket siapa? Linda. Ibu pakai jaket Linda. Salahnya kan, jaket ni size M tau. Jaket ni kan dia macam baggy style kan. So ibu dapatlah pakai. Kalau ibu rindu, ibu mesti akan pakai jaket ni lah. Ibu sekarang tengah rindu. Hera ambil barang tu sekejap. Jadi kalau ibu dah pakai jaket ni, ibu selalu pakai dan ibu selalu bawa tidur. So ibu nak buka unboxing yang ni. Actually yang ni, so ada barang yang ni ibu dah pernah beli actually. Okay, ni barang yang ibu dah pernah beli. Rasanya Hera pakai benda ni. Tapi ibu beli lagi sebab benda ni sangat cantik dan sangat best lah, sangat best. Okay, tahu tak apa? Itu bag. Bag. So ini adalah bag, handbag yang tada, perasan tak? Yeay. Nampak tak? Bag ni, kakak ada satu. Hari tu, okey, ni jenis yang macam dumpling. Okey, korang nak tengok tak yang sebelum ni yang ibu bagi Hera pakai. So korang tengok ada satu yang color biru. Dia color warna-warna jeans. Adik nanti dah besar sikit, adik boleh pakai everything. Apa saja bag-bag yang adik pakai, dia pakai. Sekarang ni adik tak boleh pakai sebab dia selalu tinggalkan bag. Macam Hera dia dah terbiasa bawa bag. So ini bag dumpling yang sangat cantik. Okey, ini nampak tak? Korang perasan tak yang Hera selalu bawa bag yang jenis macam ni? Ni adalah brand dia lah, Nunu. Okey, ni yang color jeans, warna-warna jeans. Satu lagi ni adalah color brown. Sangat cantik ya. Yang ni korang boleh adjust tau tali dia. Di dalam ni dah dia siap bagi tali tau. Okey, korang pasang je tali ni. Dan yang ni dia boleh adjust. Okey, tali dia boleh adjust. Ada pewangi pula. So dekat ni, korang buka ni, korang pasang je, dia boleh adjust. Korang jangan risau, dia boleh panjang dan pendek dia. Korang tarik je. Macam ni kan, dia boleh tarik. Okey, macam ni kan, korang tarik. Nampak tak? Dia boleh tarik. Korang boleh lah adjust nak panjang pendek dia. Senang, sangat senang. Okey, nampak tak? So nanti pasang dekat kiri kanan dia. Korang tengok dekat dalam dia sangat luas Ibu boleh letak 3 handphone dekat dalam ni. Sebab yang ni ibu rasa Hera lebih suka lah. Sebab ibu ni terlalu banyak barang yang ibu nak bawa. Okey, kalau katakan korang 3 handphone, wallet panjang still boleh masuk, kipas pun still boleh masuk. Macam ni kan, kipas korang masuk lah. Korang, katakanlah korang ada 2 phone, boleh masuk lagi wallet korang. Sekarang ni orang dah tak bawa wallet dah. Korang bawa apa? Card holder kan. Boleh je. Yang ni sangat cantik korang. Okay, pas ni bag, nampak tak macam Hera pakai ni? Okay, Hera pakai balik. Selalu Hera pakai macam mana? Hera selalu pakai sling. Okay, Hera selalu pakai sling macam ni. Okay, dia selalu pakai sling. So dia boleh adjust. Kalau katakan korang nak pakai dia ke tepi, bahagian shoulder, korang adjust je, jadi dia pendek. Okay, yang ni sangat cantik, berbaloi. Sebab dah tengah murah korang. Sebab dia dah tengah murah. So korang kena beli masa dia tengah murah. Hari tu ibu beli yang ni 40 lebih, nak dekat 50 lebih. Okay, sekarang ni dah murah. Korang boleh tengok dekat beg kuning tu, korang tengok, terus grab. Okay, dia dah restock. Dia cepat sold out korang. Okay, so korang dapatkan dekat beg kuning tu. Cantik ni sangat korang. Dia ada macam-macam colour.